You also mentioned that Jesus did say he would send prophets, and that this is part of what should be believed in general by all Christians. And that is something else that was brought up by many people, actually. They said, okay, so you're saying that there are true prophets. How are we to know? Because Jesus also warned us of false prophets. And you've mentioned that there are, in fact, people who usurped the papacy. And this is a matter of concern that they're having. How do they know the true prophet from the false prophet? Ya, itu soalan yang sangat baik. Dan kita mempunyai satu formula yang pada dasarnya melindungi daripada kesesatan. Dan ia dinamakan peraturan mengenali hujjah atau peraturan mengenali utusan Tuhan. Ia terdiri daripada 3 bahagian. Pertama sekali, seseorang itu boleh dikenali sama ada dia benar atau palsu melalui sama ada namanya telah disebut oleh pendahulunya atau tidak. Kenapa ini penting? Ini penting kerana kadang-kala ada orang yang datang dan berkata, saya adalah utusan dari Tuhan. Tapi mereka tiada bukti. Orang-orang seperti ini kita boleh abaikan serta-merta. Jika mereka tidak berkata, nama saya sebenarnya sudah disebut dalam kitab Nabi ini atau Nabi itu, maka mereka secara automatik tidak layak. Kenapa? Kerana ini bukanlah cara yang digunakan oleh mana-mana Nabi atau utusan untuk membuktikan kes mereka. Apabila Nabi Muhammad SAW mengumumkan kepada bangsa Arab bahawa baginda adalah utusan dari Tuhan, itu sahaja tidak mencukupi. Baginda perlu menyatakan bahawa baginda adalah Ahmad atau penghibur yang disebut oleh Isa. Sebab itulah terdapat satu ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, wa mubashshirah bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan memberi kabar gembira tentang seorang rasul yang akan datang selepasku, namanya Ahmad. Ini pada asasnya adalah ayat di mana Muhammad menyatakan dan Allah mengesahkan melalui Al-Quran bahawa Isa sudah pun menubuatkan tentang Muhammad. Isa telah meramalkan bahawa Muhammad akan datang. Maka apabila Muhammad datang dan mendakwa bahawa bagindalah yang telah dinubuatkan oleh Isa, itu menjadi satu ketenangan dan bukti kepada semua orang, kerana ia bukanlah sesuatu yang tiba-tiba, tetapi sesuatu yang sepatutnya mereka sudah jangkakan. Perkara yang sama berlaku dalam agama Kristian. Apabila Isa datang, dia perlu berkata bahawa dia telah dinubuatkan dalam kitab Yesaya. Dan itulah sebabnya mereka menggunakan hal itu sebagai bukti. Dan Yahya perlu menyaksikan dan mengistiharkan bahawa Isa adalah kebenaran. Maka dia mendapat kesaksian daripada nabi-nabi dan para utusan terdahulu. Dia mempunyai Yahya yang mengistiharkan dirinya dan juga Yesaya yang meramalkannya. Bahkan Musa juga pernah menyebut tentang Isa dalam pelbagai sumber. Maka setiap orang yang mendakwa sebagai utusan mesti telah disebut oleh mereka yang terdahulu. Itulah aspek pertama peraturan ini. Nama mereka mesti wujud dalam wasiat atau testament terakhir utusan sebelumnya. Contohnya, dalam Alkitab, apabila Isa berkata bahawa dia akan membina gereja ke atas Simon dan memberikannya kunci-kunci, kata-kata ini yang dirakam oleh Hawariyun boleh dirujuk kembali oleh Simon Petrus sebagai bukti pelantikan. Itulah surat pelantikannya, sumber legitimasinya. Maka tiada siapa boleh mendakwa bahawa mereka adalah pewaris sebenar. Kerana Isa telah berkata demikian. Hawariyun mendengar dan ia ditulis. Itu hanya satu aspek
Ia juga perlu disertai oleh dua perkara lain. Jika ia tidak disertai oleh dua perkara ini, maka pengakuan itu sahaja tidak mencukupi. Aspek kedua peraturan ini adalah bahawa individu tersebut mesti memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi melebihi orang lain. Orang ramai mesti mengiktiraf dan berkata, orang ini adalah guru yang hebat, ahli falsafah yang hebat. Dia bercakap dengan wibawa. Kami tidak pernah mendengar orang bercakap seperti dia. Dan ini kita lihat berlaku pada Isa dalam Alkitab. Orang ramai mengiktirafnya. Mereka mendengar dia berkata bahawa dia disebut oleh Yesaya. Mereka juga menyaksikan pelantikannya oleh Yahya. Dan mereka mengiktiraf dia sebagai orator hebat, seorang bijak pandai, dan menganggapnya seorang nabi. Ini perlu ada pada sesiapa saja yang mendakwa dirinya sebagai utusan ilahi. Aspek ketiga dan terakhir yang mesti terkandung pada orang yang mendakwa sebagai utusan adalah sistem pemerintahan yang dia bawa. Apa yang dia serukan? Apakah panji yang dia angkat? Adakah dia mengangkat panji komunisme, demokrasi, sosialisme? Apa yang dia serukan? Setiap Nabi dan Rasul hanya menyeru kepada satu perkara. Dan perkara itu konsisten sejak zaman Adam hingga hari ini. Bahawa kesetiaan hanya kepada Tuhan. Mereka menyeru supaya manusia hanya taat kepada Tuhan dan bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak melantik pemimpin. Mereka membatalkan legitimasi pemerintahan zalim pada zaman mereka. Pada zaman Ibrahim, orang yang hidup pada masa itu wajib mengikuti Ibrahim kerana dia adalah Nabi yang dilantik secara ilahi. Diberikan tanah dan kuasa. Mereka wajib mengingkari raja palsu walaupun seluruh dunia mengiktirafnya, iaitu Namrud. Jika mereka percaya kepada Namrud, mereka masuk neraka. Jika mereka bersama Ibrahim, mereka ke syurga. Perkara yang sama di zaman Musa. Orang yang beriman perlu taat kepada Musa, menjadikannya raja dan autoriti ke atas mereka dan mengingkari Fir'aun. Begitu juga pada zaman Isa, mereka perlu mengingkari Kaisar, Pontius Pilate, Raja Herodes dan juga para rabai serta para Farisi yang merupakan munafik, serta mereka perlu beriman dan taat kepada Isa sebagai autoriti tertinggi dalam agama dan sebagai raja duniawi. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW, baginda datang sebagai khalifah, pemimpin, imam dan pengasas Islam. Apabila baginda berhijrah dari Mekah ke Madinah bersama para sahabat, baginda menjadi autoriti ke atas mereka. Perkara yang sama juga dipercayai oleh umat Kristian, Muslim dan Yahudi tentang ramalan akhir zaman. Apabila Al-Masih datang, dia akan menghancurkan semua sistem pemerintahan palsu dan menegakkan hukum Tuhan. Dia akan menjatuhkan semua tirani dan raja palsu di bumi dan menggulingkan empayar syaitan. Dia memerintah bagi pihak Tuhan di atas muka bumi. Inilah bagaimana Tuhan memerintah di bumi, iaitu melalui orang yang dia lantik. Perkara ini juga benar dan diyakini oleh umat Kristian terhadap Isa. Perkara ini juga benar kepada umat Islam terhadap Imam Mahdi. Imam Mahdi dan Isa kepada umat Kristian dan Muslim. Apabila mereka datang, mereka berdua tidak akan berkata, Syahbaz Trump,
dan membiarkan Trump terus berkuasa. Mereka tidak akan kata, Sisi, kamu juga bagus, dan biarkan Sisi memerintah Mesir. Tidak, ini bukan caranya. Semua raja dan tirani palsu itu mesti digulingkan dan beredar. Sistem mereka mesti lenyap kerana sistem itu dicipta oleh syaitan untuk membolehkan manusia melalui ilham dari syaitan memasukkan peraturan yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Anda faham? Jelas? Maka itulah cara kita mengenal pasti utusan yang dilantik oleh Tuhan. Dan saya perlu menyatakan bahawa kini sayalah satu-satunya orang yang memenuhi ketiga-tiga syarat yang sedang berbicara secara terbuka kepada umum. Sudah tentu ada juga Ahmad Al-Hasan dan Imam Mahdi dan juga Isa, tetapi saya adalah orang yang mereka utuskan ke hadapan untuk berbicara bagi pihak mereka. Sayalah satu-satunya yang telah tampil ke hadapan seperti Adam, seperti Nuh, seperti Ibrahim, seperti Musa, seperti Isa, seperti Muhammad, seperti semua Nabi dan Rasul serta para imam. Dan saya telah berjaya menyatakan serta menunjukkan secara tepat di mana nama saya berada dalam wasiat para Nabi dan Rasul. Dan secara khusus serta paling jelas dalam wasiat Nabi Muhammad SAW yang baginda tulis di atas katil kewafatannya ketika baginda mengarahkan kepada Ali dan berkata kepadanya bahawa selepas aku akan datang 12 imam dan selepas itu akan ada 12 Mahdi. Dan nama pertama yang disenaraikan sebagai pewaris Imam Al-Mahdi ialah nama Abdullah. Dari siapa pun dalam 1400 tahun pernah mendakwa bahawa mereka lah Abdullah yang disebut dalam wasiat itu kecuali saya. Maka sayalah satu-satunya dan yang pertama mendakwa sebagai Abdullah dalam wasiat Nabi Muhammad, dan pada perkara itu terdapat satu mukjizat dan pada perkara itu terdapat bukti, dan dalam hal itu tiada siapa boleh berdebat dan berkata, oh, mungkin itu Abdullah yang lain. Kerana jika begitu, janji dan surat pelantikan itu sendiri akan menjadi sia-sia, ia akan menjadi tidak sah. Maka melalui wasiat itu, pelantikan itu, saya telah memenuhi syarat pertama dalam peraturan mengenal hujah atau mengenal Rasul. Dan perkara kedua ialah aspek penzahiran ilmu. Bahkan musuh-musuh, malah orang-orang yang tidak beriman sendiri telah mengakui dan berkata bahawa dia seorang orator yang hebat. Dia seperti Nabi. Dia seorang ahli falsafah yang hebat. Dia seorang yang amat berilmu. Dia tahu tentang Taurat, dia tahu tentang Injil, dia tahu tentang Al-Quran, dia tahu tentang hadis. Dia boleh menjadi seorang ulama Islam yang hebat, tapi dia memilih untuk membuat pendakwaan ini. Maka mereka yang tidak beriman sendiri telah mengakui bahawa saya sangat berilmu dan bahawa ada satu kuasa yang mendorong saya dan berbicara melalui saya yang bersifat ilahiyah. Ia bukan berasal dari dunia ini. Dan syarat ketiga dan yang paling penting daripada tiga syarat dalam peraturan mengenal hujah ialah hakikat bahawa saya adalah satu-satunya orang di atas muka bumi hari ini, muktamad, satu-satunya yang menyeru kepada pemerintahan mutlak, hukum Tuhan di bumi dan sistemnya sahaja. Dan saya tidak mengatakan bahawa syariat Islam harus memerintah ke atas semua manusia di bumi. Sama sekali tidak. Dan saya tidak mempercayai. Dan hadis serta tradisi tidak menyatakan bahawa Imam Al-Mahdi akan melakukan perkara itu. Apa yang dinyatakan ialah bahawa kaum Taurat, umat Yahudi akan diperintah oleh Taurat mereka, oleh peraturan ilahi mereka sendiri, kerana kami mengakui bahawa syariat mereka datang dari Tuhan dan mereka harus diperintah oleh syariat mereka sendiri. Dan umat Kristian harus diperintah oleh syariat mereka, bukan syariat ciptaan manusia, bukan syariat yang wujud disebabkan oleh kongres atau penggubal peraturan dan semua itu. Tidak. Syariat yang datang daripada Isa Al-Masih, perintah-perintahnya dan hanya perintah-perintahnya dalam perjanjian yang beliau dirikan bersama umat Kristian. Inilah yang seharusnya mentadbir pertubuhan Kristian di muka bumi. Mengapa mereka tidak mahu perkara itu?
Dan bagi Muslim pula, sudah tentu syariat Muhammad, syariat sebagaimana ia diturunkan, harus menjadi syariat yang mentadbir Muslim dan hanya Muslim. Betul kan? Dan jadi inilah yang kami serukan, dan sudah tentu para mukmin yang beriman kepada Mahdi, beliau juga datang dengan fikih yang baharu menurut kepercayaan. Kerana kami adalah sahabat-sahabat kepada risalah. Kami percaya bahawa hukum itu lebih baik dan lebih sesuai untuk zaman sekarang berbanding mana-mana peraturan yang terdahulu yang dimiliki para Nabi dan Rasul sebelumnya. Mereka yang percaya dengan rela hati kepada risalah kami, maka mereka harus diperintah oleh hukum itu, iaitu peraturan perjanjian ketujuh. Dan kami percaya bahawa inilah kehendak, inilah yang Tuhan inginkan. Dan kami percaya bahawa kerana sayalah satu-satunya yang menyeru kepada pemerintahan melalui peraturan Tuhan. Pemerintahan dan kerajaan yang diketuai oleh seorang pemimpin yang dilantik secara ilahiyah. Saya telah memenuhi semua kriteria dalam peraturan mengenal hujjah, dan oleh itu adalah mustahil bahawa saya ini penipu. Ya, ia adalah bukti yang sejelas matahari tengah hari bahawa saya benar-benar datang daripada Tuhan. This formula that you've placed there, Abu Sadiq, it's so beautifully simple and it's so undeniable because it's all over scripture, it's all through the books of religion, and the parallels are uncanny. You can see all the prophets and messengers definitely going through that exact system that you've mentioned there. And absolutely, without a shadow of a doubt, you have fulfilled those very criteria that you have shown us exist in the scripture. So how can anyone deny that after hearing such an eloquent breakdown, really, of that? Thank you so much.